Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga semuanya sihat-sihat dan juga dipermudahkan urusan. InsyaAllah dalam video ini saya akan berkongsikan dan juga memberikan penerangan tentang produk-produk kita, iaitu yang pertama Habatus Sauda, yang kedua minyak zaitun dan yang ketiga sacha inci. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, produk kita dihasilkan dalam bentuk soft gel. Kenapa soft gel? Supaya ianya mudah ditelan kerana ianya lembut berbanding dengan kapsul-kapsul lain yang berada di luar sana. Jadi, kalau kita nak telan saja, kita boleh pecahkan saja dalam mulut dan ianya akan mencair. Okey, baik, jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok produk kita yang pertama, iaitu Habatus Sauda. Apa kelebihan kita mengamalkan Habatus Sauda ni? Banyak kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan jika kita mengamalkan Habatus Sauda ni. Antaranya, ianya akan memberikan tenaga berpanjangan, meningkatkan imunisasi badan dan juga melancarkan peredaran darah. Selain itu, ianya juga sebagai antibakteria dan juga anti keradangan dalam badan dan juga membersihkan salur pernafasan serta memulihkan batuk dan juga selsema. Apa itu bakteria dalam badan? Untuk pengetahuan semua, ianya adalah punca terjadinya demam, selsema, batuk, cirit-birit, muntah, sakit badan dan juga sakit tekak serta lesu-lesu badan. Jadi tujuan antibakteria ini adalah untuk melawan perkara-perkara ini. Bagaimana untuk mengamalkan Habatus Sauda ni? Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Ambil 2 biji sehari selepas makan setiap hari. Jadi jadikan Habatus Sauda ini sebagai makanan tambahan harian kita. InsyaAllah kita akan sentiasa mendapat khasiat dan juga khasiat daripada Habatus Sauda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga semuanya sihat-sihat dan juga dipermudahkan urusan. InsyaAllah dalam video ini saya akan berkongsikan dan juga memberikan penerangan tentang produk-produk kita, iaitu yang pertama Habatus Sauda, yang kedua minyak zaitun dan yang ketiga sacha inci. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, produk kita dihasilkan dalam bentuk soft gel. Kenapa soft gel? Supaya ianya mudah ditelan kerana ianya lembut berbanding dengan kapsul-kapsul lain yang berada di luar sana. Jadi, kalau kita nak telan saja, kita boleh pecahkan saja dalam mulut dan ianya akan mencair. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai ke produk kita yang ketiga, iaitu produk yang terbaik di kalangan yang terbaik. Apa lagi kalau bukan sacha inci oil Azaid. Sacha inci adalah tumbuhan yang mempunyai banyak potensi kesihatan kerana mengandungi asid lemak omega 3 dan juga omega 6. Selain itu, ianya mengandungi vitamin A dan vitamin E sekaligus menjadikannya sumber antioksidan yang terbaik sehingga digelar sebagai power food. Dikatakan sacha inci kaya dengan omega 3 dan juga omega 6, iaitu lebih tinggi berbanding kandungan omega di dalam minyak ikan dan juga jenis-jenis tumbuhan yang lain. Antara khasiat yang terdapat dalam sacha inci ini ialah ia membantu mencegah dan seterusnya meningkatkan kesihatan jantung dengan cara menurunkan kolesterol serta melancarkan sistem pengaliran darah dalam tubuh badan kita. Selain itu juga, ia dapat membekalkan nutrisi penting kepada otak, iaitu untuk lebih produktif dan juga kreatif serta meningkatkan daya ingatan. Ia juga dapat membantu mencegah dan juga melawan sel-sel kanser, menguatkan tulang serta sendi serta memperbaiki ligamen-ligamen yang telah pun koyak, melancarkan sistem buah pinggang dan juga pencernaan serta dapat membantu membuang lemak-lemak berlebihan yang boleh mengakibatkan obesiti. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, sacha inci ini juga sangat sesuai untuk ibu-ibu mengandung, di mana ia dapat membantu meningkatkan tumbesaran bayi dalam kandungan serta perkembangan otak bayi dalam kandungan. Dan juga khasiat yang lain, ia dapat melancarkan keseluruhan sistem dan juga setiap organ dalam tubuh agar dapat berfungsi dengan baik, menurunkan tahap kandungan gula dalam darah dan juga memberikan nutrisi penting untuk retina agar mata sentiasa segar dan juga tahap penglihatan yang lebih optimum. Cara nak amalkannya mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Ambil 2 biji sehari selepas makan malam dan jadikan ianya sebagai amalan makanan tambahan setiap hari. InsyaAllah anda akan mendapat khasiat dan juga kaifiat di dalam sacha inci oil ini.
Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita amalkan gaya hidup sihat dengan menjadikan produk-produk ini sebagai sahabat sihat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesembuhan dan juga kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga semuanya sihat-sihat dan juga dipermudahkan urusan. InsyaAllah dalam video ini saya akan berkongsikan dan juga memberikan penerangan tentang produk-produk kita, iaitu yang pertama Habatus Sauda, yang kedua minyak zaitun dan yang ketiga saca inci. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, produk kita dihasilkan dalam bentuk soft gel. Kenapa soft gel? Supaya ianya mudah ditelan kerana ianya lembut berbanding dengan kapsul-kapsul lain yang berada di luar sana. Jadi, kalau kita nak telan saja, kita boleh pecahkan saja dalam mulut dan ianya akan mencair. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah produk kedua kita iaitu minyak zaitun azaid. Apa kelebihan minyak zaitun azaid ini? Ianya mempunyai kadar antioksidan yang sangat tinggi, membantu melancarkan perjalanan darah, menyingkirkan plak kolesterol dalam darah dan juga menurunkan bacaan gula dalam darah. Apa itu antioksidan ya? Ianya merupakan bahan kimia yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menetralkan radikal bebas dan juga mencegah kerosakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein dan juga lemak dalam tubuh badan kita. Macam mana nak amalkan minyak zaitun azaid ni? Mudah saja tuan-tuan dan puan. Ambil 2 biji sehari selepas makan malam dan amalkan setiap hari. InsyaAllah kita akan mendapatkan khasiat dan juga khasiat daripada minyak zaitun azaid ni.